Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan seperjuangan saya. Jadi pada hari ini, kumpulan kami akan mengupas satu isu yang sangatlah dekat dengan realiti sekolah rendah masa kini, iaitu contohnya adalah kes Ali. Iaitu Ali bukanlah seorang murid yang gagal secara kognitif, namun dia sedang berada dalam fasa krisis minat. Jika kita lihat situasi satu, puncanya jelas tarikan dunia digital dan tekanan rakan sebaya. Mengapa ini penting? Kerana jika literasi Ali terhenti di sini, dia akan mengalami keciciran maklumat pada masa hadapan. Jadi kami akan membahagikan pembentangan ini kepada 3 fasa utama, iaitu analisis akar umbi, strategi intervensi praktikal dan sesi simulasi diskusi. Mari kita lihat langkah yang kedua, analisis situasi. Kami mengklasifikasikan halangan Ali sebagai faktor rakan sebaya. Namun secara huraiannya, faktor ini bukan berfungsi melalui teori pembelajaran sosial. Ali melihat rakan-rakannya mendapat keseronokan, iaitu dikenali sebagai gratifikasi segera melalui permainan video, manakala membaca dianggap sebagai beban gratifikasi tertangguh. Jadi halangan literasi di sini ialah halangan afektif. Jadi Ali mempunyai keupayaan untuk membaca, tetapi dia tidak mempunyai jiwa untuk membaca. Di sekitaran rakan sebaya yang mengajak konten kelas tambahan telah membina satu norma budaya yang negatif. Jika Ali tidak mengikut mereka, dia takut dipulaukan. Jadi isu utama di sini bukan sahaja buku, tetapi penerimaan sosial dalam kelompok rakannya. Jadi bagi langkah ketiga, kami tidak mahu memberikan cadangan yang bersifat teori semata-mata. Sebaliknya, strategi yang boleh dilaksanakan oleh seorang guru di dalam kelas iaitu pendekatan niche interest, iaitu literasi digital. Guru tidak seharusnya menentang permainan video, tetapi menggunakannya. Kita boleh meminta Ali membaca manual permainan video ataupun menulis ulasan strategi permainan tersebut. Ini dipanggil literasi berfungsi, iaitu membaca untuk sesuatu yang dia minat. Yang kedua pula iaitu transformasi kelas tambahan. Jika Ali konten kerana bosan, maka format kelas perlulah diubah. Kita cadangkan untuk penggunaan bilik darjah terbalik. Berikan Ali peranan sebagai ketua strategi dalam aktiviti berkumpulan supaya dia rasa dirinya penting dan dihargai di dalam kelas. Untuk mengatasi rasa seronok bermain di luar, sebagai penutup, bagi langkah 4, kita perlu faham bahawa peranan guru adalah sebagai jurutera sosial. Kita tidak boleh membuang rakan-rakan Ali, tetapi kita boleh mengubah dinamika kumpulan tersebut. Jika kita berjaya menarik ketua dalam kumpulan Ali untuk minat membaca, maka Ali dan rakan-rakan yang lain akan mengikuti secara automatik. Sekarang, kami membuka ruang seluas-luasnya kepada rakan-rakan untuk memberikan pandangan atau soalan. Adakah anda rasa faktor persekitaran rumah juga memainkan peranan dalam kes Ali ini? Sila tulis di ruang komen. Bye-bye. Sekian, terima kasih.